Assalamualaikum. Untuk video kali ini, saya nak bercerita atau saya nak berkongsikan dengan satu topik yang mana saya panggil sebagai setup tanpa setup. Okey. Dia adalah satu setup tetapi dia tidak ada setup. Okey, so apa maksudnya? Okay. Kita ada satu setup breakout, kita ada satu setup retracement. Alright. Okay, kita ada setup breakout, retracement, setup trending. Alright. Tetapi kita akan jumpa satu keadaan yang mana setup itu dia tidak ada setup. Dia bukanlah setup breakout, dia tidak berlaku breakout. Jadi kalau tak ada breakout maknanya tak ada retracement. Bila tak ada breakout tidak akan ada zone, tidak akan adalah trending. Okay. So dia adalah setup yang tidak ada setup. Okay. So macam mana setup yang tidak ada setup? Okay, sekejap saya cari satu. Okay, ini contoh dia. Okay, ini contoh Kita ada satu level low dekat sini. Okay, kita ada satu level low. Okay. Alright, kita ada satu level low. Okay. Tetapi, sorry, yang ini. Tak kisahlah mana-mana. Yang ni ada dua level low. Okay. Level low ini, okay, level low yang ini, kalau kita tengok, dia tidak berlaku breakout. Okay, dia tidak berlaku breakout. Waktu dia naik tu, dia tidak berlakunya breakout. Jadi waktu dia turun ni, tidak akan ada fasa trending. Okay, tidak akan berlaku fasa trending. Okay, maknanya high dan low ini, dia tidak ada zone. Sebab dia tidak ada setup breakout. Bila tak ada zone, dia tidak ada setup retracement. Bila tak ada breakout, tak akan ada setup retracement. Maknanya, kalau dia naik berlakunya breakout, akan ada satu setup retracement dekat sini, dan sini akan jadi satu zone untuk setup trending naik ke atas. Tapi perkara itu tak berlaku. Dekat low ini, dia tak ada breakout, jadi dia tak ada zone untuk trending. Sama juga dekat sini. Yang ini. Ada dia naik break high waktu ni? Tidak ada. Jadi waktu dia turun ni, of course lah tak ada setup trending. Okay? Alright. Okay. Bila kita jumpa satu setup tanpa setup ini, dan kita lihat ada market mula datang ke level ini, tunggu sampai dia sentuh level low di sini. Okay. Tunggu sampai dia sentuh level low dekat sini. Kemudian kita ikut framework yang biasa. H4. M30 pastikan ada signal. Okay. M30 ada signal tak? Ada signal. M5 pastikan ada pattern. Okay. Lepas tu apa yang ada kat sini? Nampak kita ada satu double breakout dekat sini. Okay, market naik, hit satu-satu. Dia turun lagi, dia buat setup yang kedua. Ada structure dekat sini. Cuma yang ni saya takkan ambil lah. Sebab terlalu besar. Risiko terlalu besar. Okay, risiko terlalu besar. Tapi itulah setup tanpa setup yang kita perlu faham. Okay. Dia tidak ada setup. Tapi dia ada peluang untuk entry. Setup tanpa setup. Okay. So yang ni. Satu lagi, low kat sini pun sama. Dia tidak ada naik untuk buat breakout. Okay, dia tak ada naik untuk buat breakout, jadi sini tidak akan ada wujudnya zone. Okay, tak akan ada wujudnya zone. Jadi, waktu dia turun balik ni, dia sentuh level low yang ini, kita boleh monitor. Ada tak peluang untuk kita entry? Setup tanpa setup ataupun short formnya STS lah. Okay, so di M30, ada tak dia buat signal? Nampak? Ada signal. Okay, ada signal M30. Jadi di M5, cari pattern.
So M5 buat apa? Okay, dia naik, dia buat double breakout dekat sini. Okay, dia buat double breakout. Untuk pattern ni, dia selepas yang ini bukan yang ini. Kalau kita ambil yang ini, jadi double breakout dekat sini, salah. Sebab ini candle sebelum, kita nak candle yang baru. Jangan ambil yang ini. Okay, yes, ni double breakout, tapi candle ni yang sebelum. Kita nak yang baru ini. Okay, sebab itu saya tanda vertical line ini untuk faham, untuk tahu betul-betul dekat mana candle yang sebenar. Okay, alright. Jadi ini pattern yang baru. Double breakout dekat sini. Setup tanpa setup. Setup yang tidak wujud, tetapi ada setup. Okay. So itu setup tanpa setup. Sebenarnya banyak. Setup ni banyak. Contoh lagi. Ada lagi tak contoh? Sekejap saya tengok Okay, kat sini contoh ada. Kita ada satu level low dekat sini. Nampak tak dia masuk ke sini? Ini setup ni boleh jadi short entry trade kita. Okay. Ada tak dia buat signal? Okay. So dia tak ada buat signal. Tetapi ada tak setup sebelum tu? Nampak ada setup breakout. Jadi candle ini adalah candle yang kita nak entry. Di M1 pastikan ada signal kat sini dan juga pattern. Kalau tak ada, kita abaikan. Okay. So basically yang ini tak ada lah. Dia tak ada sentuh low. So kita abaikan. Jadi yang ni tak boleh. Jadi STS ni tak boleh. Sekejap, saya mencari STS. Memang dia jarang sikit lah kita nak jumpa. Tapi kalau ada kita boleh ni. Okay. Saya ada jumpa satu tapi tak pasti. Okay. Ini ada level high. Okay. Ada level high. Lepas tu market turun. Nampak dia test balik dekat sini. Okay. Yang ini. Waktu dia sentuh sini, cari ada tak signal. Kalau ada lah. Macam tak ada juga ni. Okay. Macam tak ada. Okay. Tapi. Okay. Waktu dia naik ni. Ada zone entry kat sini. Okay. Ada zone entry Ada zone entry. Tapi zone entry yang ni. Dekat high ni kita nak. Okay. So. Dia sentuh zone entry ni. Sekarang ni kita kena pastikan di time frame yang ke M1 ni ada signal, ada pattern. Okay, so lepas tu kita boleh nampak adanya signal. Okay, ada signal, wujud pattern. Okay, kecil ya. Okay, kecil. Satu-satu pun tak sampai. Lepas tu dia naik kena SL. Okay, tak ada masalah. Dia naik kena SL, tak ada masalah. Okay, selagi candle yang H1 tu belum close, terus monitor. Okay, ada lagi. Dia buat double breakout dekat sini. Pun tak sampai satu-satu pun dia tak sampai. Kena SL. Okay, no problem. Jangan risau. Selagi kita rasa boleh nak entry, ada lagi pattern? Ada. Lepas tu dia buat pula structure dekat sini. Okay, so yang ini ada 3 peluang entry. Okay, ada 3 peluang entry. SL, SL, yang ketiga profit. Okay, yang ketiga profit saya 3. InsyaAllah di cover balik semua. Okay, so that's how setup tanpa setup. Bila tidak ada setup, tapi dia menyentuh high ataupun low, kita boleh monitor. Daripada situ, cari signal, cari pattern. Kalau tak ada signal di time frame yang kedua, so benda yang sama juga, time frame yang ketiga pastikan ada signal, ada pattern. Okay, tetapi of course di time frame yang kedua tu, pastikan ada setup. Okay. So itu saja penerangan saya tentang teknik zone. Selepas ini kita akan pergi kepada topik yang terakhir iaitu Fibonacci risk reward ratio. Terima kasih.